Macam Barbie doll tak? Korang boleh buat look apa yang korang nak, Barbie doll ke? Hani, pantat. Aku tengah tetet. Buat macam Ira tu. Teret. Kau pula. Sambung? Ya, kau pula. Sambung. Okey, jadi kita teret. Lawa dah lighting tak? Asyik. Dia betul-betul cantik kan. Betul-betul cantik. Mama, cantiknya. Cantik. Lawa Mama. Macam Kate Moss. Rambut wanginya. Okey, kata-kata hari ni, Kal? Kata-kata hari ni, okey. Apakah itu kebahagiaan? Kebanyakan orang memang anggap duit tu kebahagiaan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kebahagiaan apabila kita ada orang sayang. Betul tak? Sayang tak cukup, Kal? Ya. Kebahagiaan yang betul adalah bila orang betul-betul bukan kata setia, tapi betul-betul jujur dan ikhlas. Jadi sebab kalau nak kata baik, sayang, kau pun sayang kat sayang, tapi dia macam itulah. Nak macam mana kau nak stay kan, dah jadi benda tak apa-apa pun kau stay sayang. Benda tu yang kita mau. Itu memang aku ada dengar lah satu orang kan, dia kat super rich lah. Tapi sebenarnya akhirnya kebahagiaan dia adalah adakah dia dianggap. Dia dianggap. Kalau itulah kebahagiaan. Terbaik suamiku. You are the best suami.
Mihailam. Aduh, tak dan lagi kita nak bagi resepi. Aduh, tak ada lagi. Esok ada lagi. Cinta hari-hari nak makan mamak. Tadi dia turun, dia kata sedapnya bau. Dia minta tadi. Tadi dia makan? Pagi dah. Ni malam ni tunggu mama nak makan juga Mihailam. Dia boleh makan-makan lagi daripada Dah tadi. makan pizza. Tadi pergi HDKL. Makan apa? Makan pizza. Makan chicken tender. You pergi HDKL, ada cerita buat terbaru tak? Servis motor. Servis motor, ingat ada cerita. Kalau ada cerita boleh kita cerita kat sini.